surah Al-Mulk ni dahsyat dia apa dia? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat. Syafaat li rajulin, surah yang ada 30 ayat ni akan memberi syafaat kepada Tuhan dia sampai Allah ampunkan dosa dia. Lagi Allah tak ampun, lagi tu dia akan minta, ya Allah ampunkan dosa Tuhan aku ni. Nabi kata, wahia, surahnya ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. InsyaAllah dengan Al-Mulk ini buka pintu direct terus masuk ke dalam syurga. Macam apa? Dia memberi syafaat kepada aku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang macam ni punya keadaan, macam mana dia hidup? Kan jadi orang yang lagi bagus, lagi bagus, lagi bagus, sampailah hari yang mana Allah panggil dia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk syurga mai. Sebab apa? Hang baik, aku sayang dekat hang. Allah Ta'ala kata, Allah panggil dia.